Saya menganggap satu kes yang amat menarik di mana pengadu ni boleh katakan telah terjerat dalam satu skim pinjaman KWSP pengadu merupakan seorang pesara lah. Skim pinjaman KWSP ni rata-ratanya kebanyakan daripada syarikat pinjaman wang yang berlesen. Tapi apa yang kita lihat dalam kes pengadu ni, interest atau kadar bunga yang dikenakan ni langsung tidak menunjukkan ni adalah satu syarikat pinjaman wang yang berlesen lah. Pengadu juga telah dikacau, diganggu, telah menerima sejumlah wang dan telah melakukan pembayaran penuh. Saya boleh katakan pembayaran penuh kerana apa? Jumlah yang dipinjam ni tidaklah terlalu besar sangat sebenarnya, tetapi telah melakukan pembayaran kita boleh katakan sekali ganda lah sebenarnya. Dan pihak syarikat pinjaman wang yang berlesen, dikatakan berlesen ni masih lagi meminta satu kali ganda lagi daripada jumlah yang beliau terima. Saya membuat pinjaman skim pinjaman KWSP pada tahun lepas lah, Julai 2024. Jumlah pinjaman saya buat 28,000. Kemudian daripada 28,000 tu mereka memasukkan lagi tambahan, iaitu 10 dan 10, dalam jumlah lebih kurang 48,000 lah. Dan saya sudah menyelesaikan pembayaran mengikut agreement. Namun mereka minta lagi 93,000 sebagai interest yang tidak menasabah lah. Jadi saya rasa skim ini, KWSP ini, walaupun mereka kata berdaftar dengan KPKT, tapi tetap dia punya DNA atau spesies ni macam alum juga, melebihi daripada kadar 18%. Perjanjian yang saya buat itu pada masa tu hanya di kedai makan, dan pihak peguam mereka menandatangani biaya awal perjanjian itu. Dia ada hadir? Lawyer tu ada hadir? Lawyer pun tak ada. Dia tanda tangan awal. Perjanjian dah sign? Ya, perjanjian dah sign. Jadi untuk lawyer tu pun, peguam tu, saya buat laporan juga lah. Pasal dia tidak ada professionality di situ untuk membagi penerangan yang jelas pada pihak saya lah. Jadi sekarang saya diganggu semacam alum juga. Jadi saya heran juga, mengapa Viral juga? ada viral juga. Sedangkan itu pinjaman yang berlesen, yang diluluskan oleh KPKT. Okey, dalam kes ni pada saya satu kes yang amat menarik kerana satu perjanjian ini adalah satu perjanjian yang kita kata samar-samar kerana saya telah meneliti perjanjian yang telah diserahkan, yang akan kita serahkan kepada pihak pegawai penyiasat juga. Perjanjian ini merupakan satu perjanjian yang banyak ruang kosong berada dalam. Maksudnya jumlah pinjaman tidak dinyatakan, walaupun sijil mati stamp ditulis 28,800, tapi dalam perjanjian dia tulis jumlah tu sampai 57,000. Saya tak tahu kenapa berlaku, mungkin ada salah faham ke apa, saya tak pasti. Tapi di dalam terma perjanjian pun banyak ruang kosong mana jumlah tu ditulis kemudian menggunakan pen. Dan juga satu kita panggil personal guarantee, iaitu anak pengadu telah dijadikan sebagai orang cakap guarantor peribadi lah berkenaan hutang ni. So saya rasa perkara ni perlu dibanteras supaya ramai orang tidak terjebak dengan satu skim pinjaman yang katanya berlesen ni lah, tapi modus operandi saya nampak memang macam alung jugalah.